Pelatih jururawat gigian. Hari ni kakak nak ajar macam mana gosok gigi. Semua bawa berus gigi tak? Angkat dulu. Nak tengok. Bawa tak? Ni bawa berus gigi. Tak bawa. Siapa tak ada? Aisyah. Ada. Okey. Sabarkan dulu. Okey, sekarang kakak nak ajar. Tadi kita gosok kat luar Okey. Okey, sekarang kita gosok berus gigi kat depan dulu. Kita mula dengan depan dulu. Okey, senang sikit Okey, atas bawah. Atas bawah dulu. Hati tak? Boleh? Okey, lepas tu kat sebelah kiri. Sebelah kiri dulu. Atas bawah juga. Gosok sebelah kanan. Atas bawah. Okey, lepas tu sekarang kita buka mulut. Kita gosok bawah dulu. Bawah dulu. Dari dalam keluar. Okey. Gosok sebelah lagi. Boleh. Okey, sekarang kita dari dalam pula. Macam ni. Tarik keluar. Sebab ni kotak dalam ni. Okey. Ada ulat-ulat dalam ni. Kita kena buang. Kita gosok macam ni. Tarik keluar. Okey. Okey, sebelah sini pula. Tarik keluar. Tengok macam ni tau. Lagi kita gosok Okey, sekarang atas pula. Gosok macam ni. Macam ni Macam ni. Keluar masuk. Sebelah pula. Keluar masuk. Okey, lepas ni nak buat apa pula? Tahu tak? Tarik keluar. Tarik atas. Okey, sebelah pula. Tarik keluar. Sekarang apa lagi tak gosok? Gigi depan betul tak? Bahagian dalam. So, kita gosok macam ni. Tarik keluar. Bagus. Pandainya. Okey, atas juga. Tarik keluar. Lepas tu, lepas gosok gigi kena gosok apa? Gosok gigi kena gosok lidah. Lidah apa dia kan? Kita makan kan? Okey, buang lidah, delik. Kita tarik. Okey, lepas tu kita kumur. Lepas kita kumur, kita kena bersihkan berus gigi. Okey? Berus gigi bersihkan macam ni. Okey? Keringkan je. Okey, itu saja. Tadi